Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mak Dia di sini. Hari ni Mak Dia nak makan sambal terung pipik campur ikan bilis ataupun teri. Lepas tu kita ada ikan gonjeng ataupun ikan bulu ayam ni yang basah ya, bukan ikan kering. Lepas tu ada telur dadah mayonis. Jomlah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu Mak Dia nak rasa sambal terung pipik ni dulu. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ya sambal terung pipik ni. Kita rasa telur dadah mayonis ni pula. Ni adik Mak Dia yang buat. Kita ambil telur dadah ni, lepas tu ambil sambal terung pipik ni, ambil nasi, satukan, cukup makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Telur dadah, sambal terung pipik ni. Sedap ya. Alhamdulillah, syukur nikmat atas rezeki yang diberikan hari ini. Mak Dia nak ucapkan terima kasih pada semua yang dah follow Mak Dia. Serius, Mak Dia betul-betul terkejut tengok dalam beberapa hari ni tiba-tiba ramai yang follow Mak Dia, dan Mak Dia ucapkan terima kasih dan kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye bye.